are from? No, you are Malaysia. I study in Japan. Lagi sekali. Okay, Aunty cakap action tu you cakap Okay, 1, 2, 3, 4, action. We are from Malaysia. And we are here for what? We are here to study in Japan. Oh, cakaplah bahasa Jepun. Oskare. 1, 2, 3, 4, action. Oskare. Okay, arigatou gozaimasu. Tak tahulah apa dia orang cakap itu macam gini. Okay. Tak adalah because I'm Malaysian. I'm so proud of you guys because I'm also an educator. Best kan jumpa tadi. Berapa orang semua you all? Semua orang. Yalah, ramai like about 30, 40. Satu batch kita orang. Tapi from same university ke? From First year? Congratulations. One more year to go lah. Dia dah final year. Final year? Lagi final lagi diam. Macam mana lah? Aku tak dapat rupa lah. High sikit. You're from where? Which part of Malaysia ni? Orang mana? Selangor. Yelah Selangor kat mana? Shah Alam Selangor. Kau ada Selangor pun Selangor. Tahu tak Kalumpang sebelah Tanjung Malik? Oh Kalumpang. Oh okey, tahu. Kau tahu. Ambil kau siapa? Ambil kau siapa? Chemical engineering. Wow, smart girl, yes. Chemical. I ada chemistry je. And you? You're from? Sarawak. Oh, kita orang Sarawak ni mana? Ipoh. Ibu. Okay, I never been there but I've been to Bau, Kuching and the rest. Boleh lah cakap sikit-sikit. So, siapa lagi? Semua mechanical ke? The rest of you? Lain-lain. Dia electronics and electrical engineering. Right. Okay, lagi? And you? Saya dengan Yeni Kita cakap. dengan Yeni kita orang ambil IT. IIT itu very wide. Kalau saya sistem engineering, majoring in network computing dengan sistem design. Best. Dah buat apps lah? Sekarang tengah buat lagi. Pakai apa? Pakai kita orang baru buat macam database dulu. Oh. Firebase. Okay. Lepas tu Figma. Okay. Benda tu lah Flutter. Oh, okay. Tapi dah belajar. Kalau coding tu dah belajar lah. Wow, Python. Python, C programming, R programming. Okay. Studio lah. Studio. Okay. Mesti cubalah buat coding. Dah try? Sekarang ada Pakai apa? projek tu Python, C programming. No. Platform, AI platform yang buat coding. Dah pakai? Aku nak mengajar dia orang kat sini pula. Tak ada pula lagi. Sebab maybe waktu dah masuk research baru kita orang like into deep lagi. Okay, pergi dekat aunty punya website. Awak tengok budak-budak pandai senang cakap kat dia orang. Cepat je dia orang kerja tengok. PhDnomad.asia. PhDnomad.asia. This is the most amazing part being in Japan. I mean moment. Microlearning. Yes. Kalau ini dia modul design. Kalau saya network kan, dia modul design lah. Okay, tak apa. Boleh combine. You all patutnya buat 7G dah sekarang. Lain apa? Domo? Apa di Komo? Dah ada? I self-taught. I'm an educational technologist. Learning engineer lah kan. You all ni mechanical, electrical. I tak faham pula benda tu. Maybe you can speak the same language lah. Pasal dia orang IT, Python, C, everything. Ya, tapi pun I tak faham sangat. Tapi that's the future. The future is now. So all of you should take advantage of the AI technology. So follow lah nanti dekat TikTok. Okay, saya follow sekarang. Sama ada hashtag #Casharis QASHARIS. Tak apa. Ingatlah semua dah pandai. Ambil satu QASHARIS. Hashtag ataupun PhD Nomad Malaysia.
So I nomadic ke. I tak tahu lagi Sepanyol. Seorang ke atas sini. Ah. But I have a friend, she's a professor in Kansai. Apa Oh, tadi? saya punya universiti ada di Kansai. Tapi dia private. Apa tu? Siapa tadi? Kansi. Yeah, Kensi, Guai Kensi something. Dia private tapi more to business school lah. Ya. Tak adalah banyak follower juga influencer Kita orang pun. support. Lagi ramai Thank you, daripada saya please, sebenarnya. please. Itu yang penting. I'm more to education lah. Walaupun macam ni kan. Tapi I love music. Yeah, I can write songs. Oh. Aunty buat apps pakai music. Aunty buat music pakai apps. Macam dia terus sekarang Pakai Suno? Apa pakai Suno ke? Saya sebab saya sekarang baru belajar pasal media programming. Sensi baru ajar macam basic-basic lah. Tapi guna Python. Okay. Pakai dah coding kan cepat. Tapi macam guna waveform. Tapi lah. okey tak apa sebab you kena lah belajar basic kan. Tak apa. Tapi think bigger out of the universe. Jangan fikir luar Jepun atau luar Malaysia je. Ni semua bakal-bakal pemimpin. Mungkin someday, one day diorang ni akan jadi CEO kepada startup whatever, founder. nama start dekat aunty punya. Please. Itu pun I masih lagi, sekarang I take a break, tak buat apa-apa pun lagi. Tapi basically yang itu I try to build the first AI research lab, Islamic align. Hopefully later boleh jadi syariah compliant. Amin kan. And then I buat in bahasa Malaysia. Wow. Self-taught. Jadi senang je. You all belajarlah buat coding tu. Pakai je semua. Try semua. Memanglah bagus Flutter. Tapi masa Flutter tu I ingat masa I dekat uni dulu kerja 2018-19. Lama dah lah.